Tapi sebenarnya aku nak pergi ke arah skrip lagi sini. Bagi tanya sampai sampai ke dalam lagi sampai lunyai. Sampai lunyai pun boleh. Okey. Tanya aja pasal skrip. Kebiasaan kau nak dapat idea untuk buat skrip ni kan. Macam mana kau dapat idea? Maksudnya kau macam aku nak buat design, aku kena duduk termenung dulu, betul-betul aku fokus masa aku nak buat design je. Kalau orang nak buat skrip ni kan, macam mana? Dia bukan buat skrip sebenarnya, dia nak buat proposal asal. Nak buat proposal asal. Macam mana? Macam mana muncul cerita ni kan? Macam mana kau dapat macam idea? Macam aku banyak tengok TV. Oh, okey. Tengok TV. Kadang tengok trailer pun, kadang tiba-tiba dapat idea. Faham? Aku tengok trailer kadang ayat tu kan boleh buat jalan cerita. Tu aku tulis. Aku style tu tak ada aku fikir apa jalan cerita kira kau tak tumpukan. Aku tak tu duduk termenung cari idea, tak, aku tak bunyikan macam tu. Memang tak keluar. Memang tak keluar lah. Melainkan aku berfikir, lepas ni Ali dia buat pergi mana? Macam tu boleh. Kalau kau terus nak cerita satu idea, memang tak boleh. Kadang mimpi pun aku ni tercetusnya ilham tu. Olahan tu cerita tu daripada mimpi. Tengok trailer filem. Tengok filem.